Okey, apakah dia satu ataupun beberapa dokumen penting lah yang perlu ada bila anda, especially kepada kontraktor baru lah, untuk buat sesuatu kerja lah. Jangan lupa ni, sebab banyak saya tengok kontraktor kecil lah, dia orang lupa menyiapkan dokumen-dokumen ni. Sebelum tu, saya Datuk Aziz, coach untuk bisnes kontraktor anda. Alright, sekarang kamu baru start bisnes kontraktor, kan? Jadi kamu pun dapat job. Tapi apakah benda-benda penting, dokumen-dokumen penting yang kamu perlu ada? Alright, first kali ialah dipanggil dokumen sebut harga, kan? Sebut harga ni, bila kamu nak buat kerja, contohnya kamu nak buat renovation rumah, kan? Kamu kena bagi sebut harga. Jangan main mulut je, kan? Sebut harga tu kamu listkan, kan? Perincikan apa kerja-kerja yang kamu akan buat. Yalah, kalau boleh memang terperinci lah. Janganlah kata extension 20 kali 10 30,000. Jangan buat macam tu. Itu terlampau basic, kan? List down apa kerja-kerja yang kamu akan buat, kan? Macam kamu nak pasang tiang, kamu nak pasang beam, kamu nak buat lantai, kamu nak buat, list lah segala-gala kerja-kerja kamu supaya senang nanti, especially masa nak tuntut bayaran, kan? First kali, dokumen sebut harga. Yang kedua, bila nak start projek, kamu kena minta tuan rumah tersebut lah kena sign satu dokumen, dipanggil dokumen setuju terima sebut harga tersebut. Maknanya sebut harga tersebut benda yang sama, tapi kamu transfer copy paste kepada satu dokumen dipanggil sebut harga. Dokumen setuju terima. Jadi owner tu kena sign. Dokumen setuju terima ni akan detailkan, contohnya payment term, macam ada advance ke, ada progress ke, ataupun yang penting sekali advance, progress, dan bila dapat payment selepas kamu submit kamu punya claim lah, berapa hari lepas tu akan dapat payment. Itu penting. Yang ketiga yang penting sekarang ni ialah VO, variation. Kalau ada perubahan dalam kerja asal, itu pun dokumen penting juga. Ini banyak kontraktor kantoi, dia orang lupa buat. Owner suruh masukkanlah, aku nak tambah ni lah, aku nak tambah tu lah, tapi kontraktor buat je. Tapi bila dah siap, owner tak nak bayar. Nak buat claim pun tak boleh sebab tak ada dokumen. Jadi kena ada dokumen dipanggil variation order. Jadi bila variation order ni, kita minta owner tu, katakanlah asal je bangunan tu 20 kali 10 extension, tapi dia minta ekstra dalam bangunan tu, dia minta benda ekstra tingkap ke, ekstra pintu ke, kita tulis dalam satu dokumen tu, okey, ni ekstra pintu berapa harga? 1,000. Okey. So dia sign, dia setuju untuk bayar ekstra pintu. Jangan hantar je barang kat site, buat je kerja, lepas tu dah siap kerja, ni tambahan ni, ekstra pintu, ekstra tingkap, diorang tak nak bayar. Kita nak claim macam mana? So itulah dia 3 lah saya nampak. Kalau kita buat kerja-kerja kecil ni, especially kerja-kerja renovation, atau kita nak buat banglo rumah orang atas tanah, 3 benda ni kamu kena ada. Alright? Dapat sesuatu, share dengan kawan-kawan. Lepas tu kalau perlu saya punya bimbingan, kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.